Hari ni kita nak cakap pasal satu topik panas dalam dunia automobil. Kenapa ada orang tak nak beli SUV? Dalam zaman sekarang, bila kita tengok dekat jalan raya Malaysia kan, kiri, kanan, depan, belakang penuh dengan SUV. Semua orang macam kena demam SUV. Tapi hakikat dia, SUV bukan untuk semua orang. Beli kereta bukan sebab trend, bukan sebab orang beli, artis beli sebab nampak lawa. Nak kena tahu jugalah apa yang kita perlukan dan bukan apa yang orang lain suka. Ramai orang anggap SUV ni sebagai status symbol, tinggi, besar, nampak mahal. Tapi di sebalik rupa yang bergaya itu, ada banyak benda lah yang orang jarang cerita. Benda-benda yang buatkan sesetengah orang tu kata, tak payah, aku tak nak SUV. Pertama sekali, harga SUV biasanya datang dengan tanda harga price tag yang lebih tinggi lah daripada model sedan ataupun hatchback. Ambil contoh lah, satu model yang ada versi sedan dengan versi SUV, beza dia boleh cecah RM10,000 sampai RM20,000. Walaupun enjin yang sama, benda yang sama, chassis dia tinggi kan. Kalau kau jenis beli kereta ikut bajet dan kira-kira lah sampai sen terakhir tu, harga SUV memang boleh buat kau garu kepala sikit lah. Sebab untuk perbezaan ni, tambah SUV itu baru harga beli, belum kos jaga panjang lagi. Masuk bab minyak pula. Ni isu yang ramai lah orang alami lepas beli SUV. Mula-mula ingat tak banyak beza, tapi lepas sebulan dua isi minyak barulah terasa kepedihannya. SUV biasanya lagi berat, lagi besar, aerodinamik dia pun tak sebaik sedan. Jadi enjin kena kerja lagi kuat dan itu bermakna penggunaan minyak pun naik. Untuk orang yang ulang-alik kerja jauh-jauh, buat kerja delivery, perbezaan RM100 sebulan untuk minyak memang akan memberi impak. Lepas tu kita kena cakap pasal isu yang sangat real lah dekat Malaysia ni. Parking dekat Malaysia ni bukan jenis yang luas, selesa. Tak ada, banyak tempat parking sempit, especially pada kawasan bandar, shopping mall lama-lama tu, even kondo dia pun. Bila bawa SUV besar, nak masuk lot parking pun kena keluar masuk 2-3 kali. Silap-silap pintu tak boleh buka kalau kereta sebelah rapat tu. Bila kau dalam rush, benda kecil macam ni boleh buat satu hari kau jadi stres. And benda ni kita tak cerita pasal handling lagi. Ramai yang tak tahu, walaupun SUV moden sekarang banyak yang guna platform kereta biasa, crossover lah, konon dia crossover. Handling dia tetap tak boleh lawan sedan. Rasa bawa SUV ni lain, tinggi, rasa floaty sikit bila laju, body roll masa ambil seko pun lagi terasa. Kalau kau jenis ke drive kan, rasa suka kereta melekat atas jalan, SUV bukanlah kereta untukmu. Bukan untuk kamu. Sekarang kita sentuh lagi salah faham lah terhadap SUV. Sebab fikir senang, boleh redah banjir, macam hari-hari bekerja banjir, boleh buat off-road. Tapi the reality is banyak SUV yang dijual dekat Malaysia cuma datang dengan pacuan 2 roda depan, front wheel drive je bukan 4 wheel ataupun AWD. Tapi bila banjir betul-betul datang, jalan betul-betul rosak, SUV ni sama je macam kereta biasa. Tinggi tak semestinya tahan. Kena faham beza antara rupa dengan fungsi yang sebenar. Bila sebut SUV, ramai jugalah yang tak sedar yang kos tahunan sebenarnya boleh meningkat. Contoh dia, insurans. Sebab nilai pasaran SUV lebih tinggi daripada sedan, insurans dia pun akan jadi lagi mahal. Sama juga dengan cukai jalan lah. Terutama kalau SUV tu datang dengan enjin besar macam 2 liter ke 2.5 liter. Lepas tu masa nak renew pun insurans, harga premium 300, 400. Mulalah menyesal. Tapi masa beli tu kita tak kira benda ni. Benda tu kena ambil kira. Dan kita tak boleh lupa satu perkara penting lah, tayar. Tayar SUV dia bukan murah. Sebab saiz rim lagi besar, and dinding tayar tu dia lagi tebal. So bila sampai masa nak kena tukar 4 tayar, kos boleh cecah RM2,000. Itu kalau tak tayar second lah. Bandingkan dengan tayar kereta biasa yang kadang-kadang 900 pun cukup satu set. Kita tak tahu kan. Bayangkan duit tu boleh pergi kat benda lain. Bayangkan boleh beli PS5. Bayangkan Ada juga orang yang kata tak apalah aku ambil SUV sebab ruang besar. Tapi the reality is tak semua orang perlukan ruang sebesar itu. Kalau kau bujang ataupun kau yang baru kahwin kan, kau tak bawa ramai orang pun hari-hari, jaranglah guna ruang belakang. Pakai mungkin seminggu 2 minggu
seminggu sekali macam tu. Dari dalam kes ni SUV dah jadi overkill, dah jadi macam beban. Kalau tak bawa, kalau tak ada, settle lah. And bercakap pasal gaya hidup pula, kita kena jujur lah, tak semua orang suka rupa SUV ataupun vibe SUV tu sendiri. Ada yang rasa SUV ni nampak terlalu mak-mak lah. Kena jujur lah, family oriented katanya. Kurang sporty, kurang agresif untuk orang muda ataupun peminat kereta yang perlukan gaya lagi tinggi, lagi rasak. Benda-benda macam tu sebenarnya dekat hatchback lah. Hatchback sport mungkin sesuai. Yang nakkan driving feel, enjoy the turn, the curves, nak connect dengan jalan, SUV memang tak dapat aja. Dapat tu mungkin dapat, tapi yang mahal ke SUV lah. Kau nak ke yang mahal? Nak ke memang gaji pun RM3,000? Akhir sekali, kita kena tanya satu soalan yang ramai takut nak jawab lah. Adakah SUV cuma trend semata-mata? Dalam sejarah otomotif, kita pernah lalui zaman MPV, zaman sedan, wagon kalau ingat, zaman sport. Tapi sekarang zaman SUV. Tapi macam mana kalau satu hari nanti trend SUV dah tak ada? Adakah resale value dia akan jatuh mendadak? Adakah kita akan rasa yang kereta tu akan jadi outdated? Ini benda yang orang tak fikir sangat masa beli, tapi akan terasa sangat lah kalau kata tiba-tiba the trend is shifting. So, apa kesimpulan dia? SUV dia memang banyak kelebihan, banyak ruang yang luas, posisi pemanduan tinggi, nampak gagah, rasa selamat. Tapi kita kena ingat, SUV bukan untuk semua orang. Jangan beli sebab ikut kawan, jangan beli sebab nampak lawa dekat TikTok, jangan beli sebab nak impress orang. Member saya yang paling famous yang saya pernah kenal, Hakim tu, pakai Beza bro. Apa respect Syah? Sebab apa? Sebab itu keperluan dia. Kalau kau duduk luar bandar, drive seorang-seorang, parking sempit, pentingkan ekonomi. Kalau sedan ataupun hatchback lagi masuk akal sebenarnya. Tapi kalau kau ada keluarga besar, travel jauh, perlukan ruang simpan yang besar dan kesesaran tinggi, baru betul SUV ni berboloi. Jadi paling penting, buat keputusan dengan waras, bukan dengan emosi. Jangan tertipu dengan saiz. Kadang-kadang benda besar tak semestinya lebih baik. Kadang-kadang kereta kecil pun boleh bagi kebahagiaan besar, asalkan kena dengan cara hidup kita. Kalau kau tengah cari kereta sekarang, harap sangat video ni boleh bantu kau untuk fikir balik 2-3 kali, betul ke SUV ni perlu ataupun kemahuan. Tak kemahuan, tak keperluan. Is a need or is a want? So jangan biarkan trend yang tentukan apa yang kau beli. So biar logik dan keperluan jadi pemandu sebenar. Saya Kirin, terima kasih kerana menonton video ini. Subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Ariel Lavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Kirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.